Kalau cash flow from operations positif, maksudnya operasi bisnes menjana lebih banyak tunai daripada yang keluar. Tetapi kalau cash flow keseluruhannya negatif, bila semua aliran tunai iaitu operasi investing dan financing digabung, maksudnya duit keluar lebih banyak daripada yang masuk. Saya bagi satu contoh ya. Di awal bulan cash balance RM20,000 dan cash flow daripada operasi adalah cash masuk RM50,000, cash keluar RM30,000. So, CFO adalah positif RM20,000. Okey kan? Now, kita check cash flow daripada investing and financing, iaitu beli aset RM25,000, bayar balik pinjaman RM10,000. So, jumlahnya adalah negatif RM35,000. So, cash flow keseluruhan adalah positif RM20,000 iaitu daripada operasi ditolak dengan RM35,000 daripada investing and financing. So, jawapannya akan jadi negatif RM15,000. So, cash balance di hujung bulan adalah RM20,000 ditolak dengan RM15,000. Jawapannya RM5,000. So, bila CFO positif, tak semestinya cash flow keseluruhan pun positif. Sebab operasi boleh menjana tunai tapi pelaburan besar ataupun bayaran hutang boleh buat cash flow keseluruhan negatif. So, penting untuk pantau kedua-dua supaya cash balance tak terjejas.